Saya berdiri bagi pertahankan imej APMM, Ya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Agensi keselamatan yang sangat penting bagi negara ini. Maka bagi pihak Kementerian Negeri dan Kerajaan, saya bentangkan usul 27-3 seperti berikut. Bahawa pada 22 Oktober 2025, semasa pembahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2026 Peringkat Dasar, Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Ahli Parlimen Kota Baru, telah berucap berhubung satu kejadian yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Tan Sri, point of order lagi sekali. Masjid Rusila, Maran, Tan Sri. Kuala Terengganu. Tan Sri, point of order. Tan Bahawa Sri, Yang Berhormat Kota point of Baru order, dia sebut 27.3. Sekali lagi selepas baca, you bagikan post order. Baca dulu. bahawa Yang Berhormat Kota Baru juga dalam ucapannya telah mengaitkan kejadian tersebut dengan peristiwa memali tahun 1985. Serangan terhadap tempat suci ibadah dan percubaan menakutkan rakyat di mana ucapannya telah memberi imej negatif terhadap anggota dan imej APMM sebagai agensi dalam perkhidmatan awam. Bahawa Ahli Undang-Undang Negeri Batu Borok dan Ahli Parlimen Maran masing-masing pada 6 Oktober dan 13 Oktober 2025 melalui pemakluman oleh Polis Diraja Malaysia mempunyai pengetahuan bahawa kejadian tersebut adalah pelaksanaan latihan pelarian dan pelolosan kursus asas komando STAR Team oleh APMM. Bahawa yang betul. Yang Berhormat Kota Baru, yang betul Kuala Terengganu. walaupun sebelum ucapannya di Dewan pada 22 Oktober 2025 telah mengetahui mengenai perkara Batu Buruk itu di Kuala atas Terengganu tak saja. tentang kejadian tersebut Bukan Marang. merupakan satu pelaksanaan latihan yang dikendalikan oleh APMM di Masjid Rusila. Namun telah membangkitkan mengenainya di dalam Dewan pada 22 Oktober 2025 dengan tidak memberi gambaran sebenar Points of order 36-12. tujuan Sekali kejadian lagi, tersebut. bagi habis dulu point order. Bahawa ucapan Yang Berhormat Kota Baru tersebut juga telah mencalakan imej APMM, malah anggota APMM yang didakwa terlibat dengan insiden tersebut mungkin terinaya disebabkan oleh tuduhan yang tidak berasas ini. Bahawa dakwaan Yang Berhormat Kota Baru merupakan satu perbuatan yang seolah-olah menjatuhkan martabat anggota-anggota APMM yang telah bertungkus lumus dalam menjaga samudera Malaysia yang luas dari pelbagai ancaman termasuk penyelundupan senjata, perikanan haram, bercerobohan kapal asing, dadah, lanun dan ancaman-ancaman lain. Bahawa Yang Berhormat Kota Baru telah mengeluarkan kenyataan dan dakwaan yang serius dan bertindak membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Maka inilah disetujui bahawa Yang Berhormat Kota Baru hendaklah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat dan Jawatankuasa Pilihan selama 6 bulan dari tarikh keputusan usul ini diluluskan. Terima kasih. Baik. Ya, Saya point of order. akan membuat